tapi customer sudah sakit teruk, dia sudah nak surgical tu macam mana? Okey, customer boleh bayar dahululah. Bayar dahulu, pay Bayar and dahulu, claim. pay and Dan claim. jika tak boleh pay and claim, Sekiranya tak boleh pay and claim, mungkin customer tersebut boleh ke hospital kerajaan dahululah. Namanya tak perlu nak membayar sebanyak mana kita kena bayar pada hospital swasta. dan selain daripada hospital kerajaan, ada cara lain ke? Okey, kita ada satu lagi cara di mana pihak hospital swasta tadi dia kena reapply, maknanya macam appeal semula, buat rayuan semula untuk guarantee letters tersebut. Tapi during application, yang second application tu kan, yang appeal tu dia kena sertakan yang customer ni memang sebelum ni memang sihat. Mungkin boleh kepilkan sekali Body check yang ni body record check lah. yang terkini dan sebagainya. Jadi kemudian pihak insurans akan re-evaluate benda tu, dan sekiranya okey, pihak insurans akan approve guarantee letter tersebut, dan tak perlulah ke hospital kerajaan.